Hari ni saya datang balik ke kawasan yang saya pernah buat pemasangan dulu. So untuk rumah ni saya pernah buat pemasangan dulu. Kalau kata yang belum tengok daripada video yang ni, boleh pergi dekat ruangan link description dekat atas ni lah. Ada video ni. So hari ni saya datang untuk buat pemasangan dekat rumah yang ni. Yang ni adalah jiran dia ataupun sepupu dia. Sepupu dia pun ada masalah signal juga. Untuk saya datang buat pemasangan dekat sini untuk bagi kepada rangkaian internet lah. Memandangkan kawasan sini ada masalah untuk rangkaian telefon dan kita hanya fokus kepada rangkaian internet untuk rumah ni. So kita akan membuat pemasangan modem wifi bersertakan antena lah dekat kawasan sini. Okay, jom let's go geng. Macam biasa kita set up dulu modem wifi ni sebelum kita buat pemasangan untuk antena nantilah. Kita nak tengok dulu rangkaian internet macam mana. Tapi tangan dalam je lah. tangan dalam. Ada. Handphone saya ni menggunakan rangkaian Digi. Kalau kita tengok dekat saya punya signal sekarang ni, handphone ni memang tak ada langsung. Dia line 2G sahajalah untuk Digi. So saya akan ambilkan SIM card daripada handphone saya ni, SIM card untuk rangkaian Digi ni, dan akan masukkan ke dalam modem wifi. Dulu kawasan sini dia ada kepada rangkaian Celcom, tapi Celcom tower yang saya buat pemasangan dulu dah tak ada dah. PCI dia semua dah hilang. So rumah yang saya pasang hari tu pun dah tukar kepada rangkaian Digi. So untuk kawasan sini saya akan gunakan rangkaian Digi jugalah untuk rumah ni. Sebabnya Celcom dah tak ada, so kita pakai kepada rangkaian Digi. Kita nak tengok lah Digi dekat modem wifi ni boleh dapat ke tak signal tanpa kita menggunakan antena. Sebabnya dekat handphone memang dah langsung tak ada signal kepada 4G, dia ada kepada 2G sahaja. Sementara modem wifi tu on, bagi dia dapatkan kepada signal Digi tu, kita buat pemasangan untuk antena ni dulu. Okey, jom. Sebelum kita buat pemasangan untuk antena ni, kita tengok dulu lah modem tadi. So untuk rangkaian handphone saya, Celcom ni hanya 4G saja. Kadang-kadang dia terus no entry untuk rangkaian Celcom. So dalam modem ni adalah SIM card Digi. Tadi kita boleh tengok Digi tiada signal. Masuk dekat modem wifi ni ada lampu LTE. So bermakna kelebihan modem wifi ni dia dapat kepada signal untuk rangkaian Digi lah. Tapi kita nak kena tengok dulu bacaan signal dia. Rangkaian Digi dekat modem wifi ni naik lampu kepada LTE, tapi kita tengok signal dia memang langsung, tak ada bar langsung lah dekat modem ni. So untuk signal yang dia dapat hanyalah signal daripada band 8, ataupun dikategorikan band 8 ni adalah tower yang lama lah. Frekuensi yang 4G mula-mula memperkenalkan dulu untuk band 8 ni. So tak sesuai sangat untuk kita guna pakai. Biasanya akan slow lah dia punya bandwidth dia. Sekarang ni kalau ikutkan saya nak buat speed test pun memang tak boleh. Celcom Digi punya server tu dah masuk, tapi server untuk kita buat speed test tu memang tak masuk langsung. Bermakna rangkaian Digi dekat sini bermasalah lah. So nanti kita akan membuat pemasangan untuk antena. Kita tengok balik dapat ke tak untuk rangkaian Digi yang signal yang boleh kita buat speed test. Sekarang ni langsung tak boleh buat speed test lah. Memang kalau kata kita nak tunggu ni pun memang tak boleh langsung. Okay, jom kita sambung balik buat pemasangan untuk antena. Alright.
Untuk modem wifi ni saya dah sambung dah antena dia kiri kanan. So LTE tu masih menyala, tak ada masalah lah. Daripada segi bacaan signal, kalau kita tengok terus dia dapat kepada band 8 dengan band 3 iaitu 4G+. So nanti kita akan setting kedudukan antena ni, saya tak setting lagi. Memandangkan sini dia ada banyak tower kepada 4G. So kita akan tengok lah band mana yang sesuai untuk kita diguna pakai nanti. So saya nak try lock band dulu, semua band bagi dapat signal, dan nanti kita akan tengok kot dia boleh dapat signal yang lebih okey lagi lah. Ada kala waktu dia boleh naik kepada 3 band sekali, band 8, band 3 dan band 1. So 4G Plus mengandungi rangkaian 3 band sekali, dia boleh lock untuk kategori modem ni. So kita boleh cek satu persatu band mana yang kita nak setting. Memandangkan untuk setting kedudukan antena ni, kita nak kena cari tower yang paling mana yang paling dia tak congest dan dia paling laju dan paling stabil lah. Kalau kata kita setting dengan kedudukan yang kita rasa signal tu okey tapi speed slow, tak jadi masalah jugalah. Cumanya speed internet kita tu akan kurang lah. Ramai yang salah anggap kalau kata kita setting antena ni PMP saja dah boleh dapat signal. So jawapan saya memang salah lah. Bagi sesiapa yang buat pemasangan ataupun installer, dia dah pergi ke satu-satu kawasan, memang dia akan jumpa lah masalah-masalah tower yang berlainan-berlainan ni yang mengganggukan untuk speed tu jadi stabil. Kebiasaannya memang setting ni akan ambil masa yang lama lah untuk kita cari baca PCI yang betul ataupun rumah tower dan dia punya band yang paling sesuai untuk diguna pakai. Kalau bagi yang mana yang tak pernah setting antena ni, memang dia akan jadi masalah yang paling teruk lah. Dia akan dapat signal yang paling teruk ataupun signal yang paling okey tapi speed dia tu yang teruk ataupun speed dia tak ada perubahan apa-apa. So installer saja yang dapat kena pasti frekuensi dan band mana, sebab dia orang dah pernah pasang. Macam saya dah pernah pasang, saya boleh jumpa telco-telco yang paling bermasalah. Contoh macam ni, untuk frekuensi ni dia dapat 4G+, band 3, band 8 dengan band 1 dah disekalikan, tapi speed dia level-level dalam keadaan yang macam ni. So nak tak nak kita nak kena cari band mana yang paling sesuai untuk diguna pakai. So dalam situasi macam ni, kita tak boleh lock kepada 3 band sekali. Saya nak kena lock band yang betul-betul yang boleh dapatkan signal untuk yang nampak dia speed dia tinggi ataupun stabil lagi lah. So kita nak kena setting dia lagi, dan kita kena tengok juga PCI yang ada dekat sini, PCI yang mana yang paling okey. Kalau kita boleh lock, kita lock tower, sebab dia tak nak bagi kita berubah ke tower yang lain. So sekarang ni saya nak setting dulu, nak tengok kedudukan yang mana yang paling okey untuk dapatkan speed yang paling stabil lah untuk rangkaian DG dekat kawasan sini. Tadi saya ada jumpa satu tower yang dia boleh dapatkan signal dia ataupun speed dia yang paling okey. So dalam keadaan macam sekarang ni, kalau kita tengok hanya 2 band saja untuk tower ni, band 8 dengan band 1. So band 8 dengan band 1 ni kategori 4G Plus juga, cuma dia tak ada gabung dengan band 3. Dalam band 8 band 1 ni kita keluarkan band 3 untuk tower yang ni, speed dia daripada segi signal dia tu agak tinggi lagi berbanding yang 3 band sekali. So yang ni adalah speed 2 band. So dalam banyak-banyak band yang saya cari, frekuensi ataupun PCI yang paling okey adalah PCI yang ni lah. PCI lain semua adalah speed belas-belas dan bawah 10. So untuk DG, PCI yang ni saya nampak lebih konsisten lah, dia stabil. So saya akan lock kepada PCI untuk yang ni lah, untuk rumah ni pakai untuk internet DG yang dalam modem wifi ni. Setiap kawasan dia ada speed dia tersendiri lah. Macam kawasan ni dia langsung tak ada signal, so kita boleh dapat speed dalam keadaan yang macam ni sahaja untuk modem wifi. So dah tak ada masalah sangat, boleh diguna pakai untuk internet apa semua, dah boleh jalan. Daripada segi untuk speed test yang kita buat ni dah cukup memadai lah, sebabnya kawasan memang tak ada signal langsung. So kalau kata saya buat speed test lagi sekali, memang dalam keadaan yang stabil lah. Stabil, dia dalam keadaan speed dia boleh main dalam 30 macam ni, dah okey sesangat-sangat dah untuk kawasan yang memang ada masalah signal. Dulu kawasan sini ada rangkaian Celcom, handphone saya pun saya datang memang ada 1 bar 2 bar. Tapi sekarang ni memang Celcom pun dah tak ada langsung. Memang penduduk dekat sini, kampung sini pun dah memang tak ada signal langsung.
Dan handphone saya pun kalau tengok Celcom saya tu dah jadi no service ataupun dah berpalang, bermakna memang rangkaian internet sini bermasalah untuk rangkaian Celcom. Dan untuk signal yang kita dapat ini adalah rangkaian DG yang masuk ke dalam modem wifi ni, dan kita cari tower yang paling sesuai lah untuk diguna pakai ke dalam modem wifi ni dekat rumah sini. Kemungkinan saya akan datang lagi ke kampung sini sebabnya ada juga yang nak buat pemasangan untuk antena parabolik dengan modem wifi ni, sebab kawasan memang dah tak ada langsung signal dekat handphone dia orang. Dulu dia orang mengharapkan Celcom, tapi Celcom dah hilang daripada radar. Memang kalau kata nak dapat tower Celcom pun tower yang jauh tapi agak slow. So DG sajalah yang ada harapan untuk dapatkan signal dekat modem wifi ni untuk kawasan sini, bagi boleh menggunakan untuk rangkaian internet. Okey, pada sesiapa yang nak buat pemasangan untuk antena parabolik ataupun apa-apa saja pertanyaan, boleh pergi dekat saya punya ruangan description, ada saya punya nombor telefon. Dan yang mana yang dah subscribe saya punya channel YouTube dan dah follow saya punya TikTok dan Facebook, terima kasih banyak-banyak. Dan yang mana yang lama dalam saya punya channel, terima kasih banyak-banyak yang banyak support. Dan bolehlah komen kalau nak komen apa-apa. Okey, kita berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye-bye.